Dalam sejarah para nabi, kisah Nabi Ibrahim menjadi bukti keteguhan iman yang luar biasa. Baginda berjuang melawan penyembahan berhala, meski seluruh kaumnya menentangnya. Bahagian 1. Nabi Ibrahim menentang berhala. Nabi Ibrahim hidup dalam masyarakat yang menyembah patung batu. Baginda berkata, "Mengapa kamu sembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat?" Mereka marah. Tetapi Nabi Ibrahim tidak gentar. Suatu hari, Baginda menghancurkan semua berhala, kecuali yang terbesar. Bila ditanya, siapa yang melakukannya? Baginda menjawab, "Tanyakan pada berhala besar itu." Kaum itu terdiam, kerana mereka tahu patung-patung itu tidak mampu berkata apa-apa. Bahagian 2. Hukuman dibakar api. Kerana perbuatan itu, Raja Namrud dan pengikutnya naik berang. Mereka sepakat menghukum Nabi Ibrahim dengan cara paling kejam, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Api itu dinyalakan selama berhari-hari, hingga nyalaannya menjulang ke langit. Kaum itu berkata, "Bakar dia, pertahankan Tuhan-Tuhan kita." Bahagian 3. Mukjizat Allah. Ketika tubuh Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, seluruh manusia menyangka Baginda akan musnah. Tetapi Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan sejahtera bagi Ibrahim." Seketika api yang membara berubah menjadi dingin. Nabi Ibrahim keluar tanpa sedikit pun luka. Semua yang melihat terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Api yang sepatutnya membakar tunduk kepada perintah Allah. Bahagian 4. Pengajaran besar. Kisah ini menunjukkan bahawa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Api yang panas boleh menjadi sejuk jika Allah berkehendak. Bagi seorang mukmin, ketaatan dan keyakinan penuh kepada Allah akan membuka jalan keselamatan walau dalam keadaan paling mustahil. Penutup. Dari kisah Nabi Ibrahim, kita belajar bahawa iman sejati bukan sekadar kata-kata, tetapi keberanian untuk mempertahankan kebenaran meski seluruh dunia menentang. Dan Allah pasti bersama hamba-hambanya yang sabar dan teguh dalam iman.